Dekat keliling office kami ada 1600 kedai ayam gepuk. Macam-macam. Ayam gepuk pistachio, ayam gepuk 3 rasa, ayam gepuk tom yum. Dah tak ori. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nama saya Pak Irwan. Oh, ya. Bapak nama siapa? Kalau saya nama Alek. Ada KTP-nya? Ada. Asli Indo? Wah, selamat kita orang kita nih. Saya asal Bekasi. Okey, kita pesan mie ayamnya. Kalau boleh. asli kita pesan. Okey, boleh. Mie ayam apa yang enak? Kalau di sini mie ayamnya Dikasih mie ayam semua, mushroom. dikasih semua. Okey. Dibikin pedas-pedas tuh. Oh, boleh. Teh botol ada nggak? Botol ada di sini. Waduh, dikasih semua tuh. Ya. Teh bunga apa semua tuh. Itu botol. Meja nombor 35 tuh. Ya, terima kasih ya. Tahu tak asal-usul cendol sebenarnya daripada warung Pak Aki di Kabupaten Tangerang, Bekasi Timur, 4500 Jakarta. Warna merah. Kalau dekat Malaysia warna hijau, tapi original dia memang warna merah cendol. Bismillah. Dekat keliling office kami ada 1600 kedai ayam gepuk. Macam-macam. Ayam gepuk pistachio, ayam gepuk 3 rasa, ayam gepuk tom yum. Dah tak ori. So bila kami nak cari river sampai Citamu, kita jumpa kedai masakan Indonesia yang ori. So ini bakso dia saja ada 16,000 jenis. Ini dia punya signature, mi ayam bakso Bogor. Tapi kat sini dia ada banyak jugalah. Dia ada nasi dengan daging dendeng, ada nasi bawah tu. Yang ini bakso gunung. Yang ini walaupun nampak sama, yang ini nama dia bakso mercun. Dia kata yang ini pedas. Tak apa, kita cuba. Yang ini pula bakso rusuk. Banyak sangat ni. Habis ke tidak ni? Rusuk ni dia ada tulang kat dalam tapi dibalut oleh daging lah. Kat dalam tu memang portion ni memang besar. Kalau siapa betul-betul lapar memang sedap merata lauk ni. Yang ni nama dia bakso mercun kan. Sebab dalam dia ada cili. Tapi not bad. So ni dia punya dessert. Kalau kat Indonesia dekat kafe-kafe memang wajib ada ni, roti Bandung. Roti ni saya tak tahu dia masak macam mana, tapi setiap kedai kadang-kadang rasa dia semua tak sama lah. Bismillah. Ni trademark kalau kita nak tahu kedai tu original Indonesia kita tak. Mesti ada jual teh botol. Okey, kedai ni buka 9 pagi sampai 9 malam setiap hari. Dia ada 2 cawangan dekat Citamu dan juga dekat Ayon Shah Alam. Tapi kalau datang sini kat best. Dia ada macam pop-up shop macam tu. Kalau bawa family, dia ada outdoor, indoor. Tempat makan memang banyak, selesa. Parking tak berebut macam Mid Valley kan. Aman damai. Jom.